Pernah tak terfikir kalau kita hidup ratusan juta tahun dulu, nak pergi dari Pahang ke Selangor? Bukan naik kereta, tapi kena menyeberangi laut? Ya, betul. Suatu ketika dulu, Pahang dan Selangor memang dipisahkan oleh lautan yang sangat luas. Lautan itu bukan cerita dongeng dan bukan juga rekaan orang lama. Ia adalah lautan purba yang dikenali sebagai lautan Paleotethys yang wujud ratusan juta tahun dulu di tengah-tengah semenanjung Malaysia. Pada masa itu, tanah yang kita pijak hari ini belum lagi bercantum seperti sekarang. Semenanjung Malaysia sebenarnya terbahagi kepada dua bahagian besar yang datang dari tempat asal yang berbeza. Di sebelah barat terdapat satu kepingan tanah yang dikenali oleh ahli geologi sebagai Blok Sibu Masu, yang suatu ketika dulu berasal dari benua besar Gondwana, jauh di hemisfera selatan. Manakala di sebelah timur pula terdapat satu kepingan tanah lain yang sudah lama berada di kawasan berhampiran khatulistiwa. Di antara dua kepingan tanah inilah terbentang luas lautan Paleotethys. Lautan ini bukan kosong. Ia adalah lautan tropika yang penuh dengan hidupan laut purba. Di dalamnya hidup makhluk-makhluk aneh yang hari ini hanya boleh dilihat sebagai fosil seperti trilobit, kerang purba dan lili laut yang melekat di dasar laut. Pergerakan bumi berlaku dengan sangat perlahan, namun ia tidak pernah berhenti. Kepingan tanah di sebelah barat iaitu Blok Sibu Masu berpisah dari benua asalnya dan hanyut sedikit demi sedikit menuju ke arah kepingan tanah di sebelah timur. Proses ini mengambil masa yang sangat lama, berjuta-juta tahun lamanya. Ketika itu, kehidupan di bumi sedang berubah dan dinosaur baru mula muncul. Akhirnya, dua kepingan tanah ini bertemu. Berlakulah satu pelanggaran besar yang mengubah rupa bumi selama-lamanya. Lautan Paleotethys yang berada di antara mereka tertutup dan lenyap. Dasar laut yang terperangkap terlipat, remuk dan ditolak naik ke permukaan. Daripada proses inilah terbentuk rangkaian gunung yang hari ini membelah semenanjung Malaysia. Gunung ganang ini sebenarnya adalah bekas dasar laut purba yang terangkat akibat pertemuan tanah besar. Sebab itulah di kawasan Pahang dan sekitarnya terdapat banyak gua batu kapur yang menyimpan fosil hidupan laut, cengkerang, batu karang dan sisa lili laut purba. Bukan dibawa dari tempat lain, tetapi memang terbentuk di situ ketika kawasan tersebut masih berada di bawah laut berjuta tahun dahulu. Dan hari ini, setiap kali kita melalui kawasan seperti Bentong atau Raub, kita sebenarnya sedang bergerak di atas cantuman dua dunia lama yang membentuk semenanjung Malaysia.